maka terjadilah huru-hara yang dinyatakan oleh YB, Firdaus tadi dan juga penceramah terdahulu daripada itu. Saudara-saudara, dalam kes negeri Perak ini, Najib rampas kuasa dengan cara yang cukup tidak bertamadun. Pada 7 hari bulan 5, Speaker Rakyat Negeri Perak YB Sivakumar, dia beritahu dalam persidangan ahli-ahli yang berhormat di 7 hari bulan 5 2009. Ahli-ahli yang berhormat kata dia minta 3 orang tu, dia cakap Jeri, Behram dan Jelapang keluar dewan. Dia patah mau keluar. Dia arahkan Zamri Pangkor keluar dewan kerana dia digantung 12 bulan, dia tak mau keluar. Dia juga arahkan 6 orang exco kanan UMNO supaya keluar, mereka pun tak mau keluar. Habis lepas tu dia suruh bentara pergi suruh mereka keluar, bentara tak ikut dah arahan speaker. Sebaliknya saudara-saudara, 28 wakil rakyat UMNO main keluar, mereka pergi kerumun speaker, keliling dia, mereka nak angkat dia. Bila kami 27 Pakatan Rakyat, pasir Pikak Lelang, nampak UMNO 28 pergi kerumun dan mereka terpor dekat dengan speaker, maka kami pun pergi terpor sekali. Maka berlakulah pergelutan di antara 27 Pakatan Rakyat dengan 28 UMNO Barisan Nasional dalam dewan. Disaksikan oleh seluruh pengarah kerajaan negeri persekutuan dan juga negeri, disaksikan oleh orang-orang besar-besar kaya-kaya jajahan, disaksikan oleh mufti dengan isteri mufti, bagaimana kami berontak dengan wakil rakyat UMNO 1 jam. Mereka nak tarik speaker keluar, kami pertahankan. Akhirnya lepas 1 jam, wakil rakyat UMNO kecundang. Mereka kalah, mereka tak boleh nak angkat speaker. Sebab apa? Sebab Pakatan Rakyat alhamdulillah badan sak-sak. Ramai di antara kita muda-muda, yang bujang pun ramai. Hak yang UMNO ni ramai yang darah tinggi kecil maning. Jadi mereka tak berupayaan nak kalahkan kita. Alhamdulillah. Mereka pun balik kursi masing-masing, 28 orang. Tak lama lepas tu, mereka telefon polis. Ya. 30 anggota polis main kat pintu belakang masuk dewan dengan DPR. Mereka tuan terpah kami. Kami sedang mengelilingi speaker. Sebab kami beranggapan dia akan buat sesuatu. Jam dah pukul 11.30 pagi. Main 30 polis daripada pintu belakang. Mereka redam, terpah speaker. Mereka hentak, pukul kami dalam dewan. Pukul kami, rajan kami, terpah kami, pijak kami. Kerana mereka nak ambil speaker. Maka kami 27 orang dah letih tadi sejam lawan dengan UMNO. Lepas lawan dengan polis 30 orang. 30 badan polis sat-sat macam Malino. Lawan kami 27 orang. 1 jam berentak dengan 30 polis. Mereka tak boleh tarik juga Sivakumar. Salah seorang wakil rakyat DAP daripada Aulung Taiping. Dia tu orang cacat. Kaki dia sebelah tak boleh jalan. Dia saiz kecil. Dia harap aku tak boleh nak jaga kerajaan ni. Dia kata aku nak keliling pun tak boleh. Hak boleh aku buat yang aku peluk speaker dengan kursi kuat-kuat dia. Maka dia peluk speaker dengan kursi kuat-kuat. Dan kami keliling dia buat 2 bulatan. Main 30 polis yang bertampar kami. Habis baju-baju kami koyak. Kopiah kami tercabut. Pasu-pasu bunga besar-besar ni habis tumbang semua. Pun mereka tak boleh lawan kami. 1 jam bergelut. Kawan, 1 jam bergelut dengan 30 polis. Disaksikan oleh UMNO. Bagaimana wakil rakyat UMNO duduk kat kursi masing-masing. Mereka tengok macam mana harimau ni meratah kami. Pun tak boleh. Lepas tu mereka telefon lagi. Selepas sejam kami berentak dengan polis. Mereka telefon lagi. Main masuk lagi 30 orang ke pintu belakang. Kami 27 orang. Dah lawan UMNO letih dah tadi. Lawan 30 polis lagi letih. Main masuk lagi 30. Kami berentak dengan 60 anggota polis. Saudara-saudara, nak tunjuk kejam kepada UMNO dan Najib ni. 30 Mac, mereka terus terapah hentak kami. Mereka tengok YB Aulung kat kecil duk blok speaker. Mereka tarik hentak dia, campak atas kapet tu. Campak atas kapet tu. Terguling kawan tu. Kita tengok, la ilaha illallah, kita sanggup UMNO buat lagu tu. Kerana sampai kuasa. Datang mai 30 polis, bantu lagi 30 hak duk atas kami, 60 kami berlawan.
Akhirnya saudara-saudara, polis berjaya angkat Siva Kumar. Lepas elok dia ramai-ramaikan Dewan. Kami ketika itulah tak berdaya lah. Lepas elok YB Siva Kumar sampai belakang Dewan. Lepas tutup dia dalam bilik. Lepas kunci 1 jam. Polis. Isteri Siva Kumar yang ada 3 tu menangis. Tanya saya, Datuk Seri, mana suami saya? Where is my husband? Where is my husband? Saya kata, aku tak tahu mana suami yang lepas tadi. Saudara-saudara, lepas kunci dia 1 jam. Kemudian polis ni saudara ikut arahan UMNO. Lepas pergi satu orang daripada Sungai, Datuk Ganesan, letakkan dia atas kursi dan lepas lantik dia jadi speaker haram. Ini kerja UMNO. Lepas polis boleh ambil seorang, letak situ dan dapat tabalkan dia sebagai speaker. Ini kerja UMNO dalam Dewan. Bukan saya cerita bab ni dekat zaman Zimbabwe. Saya bukan cerita dekat Papua New Guinea. Saya cerita dekat Ipoh. Duk berlaku macam tu. Dan yang buat benda ini adalah Najib Tun Razak. Yang buat ini adalah pengurusi UMNO ketika itu Najib Tun Razak. Jadi itu saudara-saudara saya cerita sebab dia tak tulis dalam akhbar. Dia tak abang dalam TV. Maka yang ini yang berlaku yang menyebabkan seluruh rakyat bukan Melayu di negeri Perak, mereka bangun habis-habisan. Mereka tak boleh terima. Kalau hang rampas kerajaan dengan cara macam tu, kami tak boleh terima. Hari ini alhamdulillah di Perak tak kurang 82% orang bukan Islam. Mereka duk sokong PAS Pakatan Rakyat. Hak Melayu pun hari ini alhamdulillah mereka dah bangun. Khususnya kerana cerita lembu. Saudara-saudara, UMNO ni dengan hijrah ni, mereka duk boleh nyanyi lah. Tapi nak ajak orang berubah, itu bukan sifat dia. Walaupun ayat saya baca tadi Allah suruh kita ini melaksanakan hijrah sebagai tuntutan sepenuh masa, tidak ada bermusim. Tuntutan beriman tidak ada bermusim. Tuntutan berjihad tidak ada bermusim. Tapi UMNO musimkan tuntutan berhijrah yang Allah letakkan tengah-tengah. Hak UMNO boleh ajak kita lah, hijrah itu perjuangan, kata UMNO. Betul tak betul? Lepas itu apa dia? Hijrah itu pengorbanan. Kemudian apa? Hijrah itu persaudaraan, kata dia. Hak boleh nyanyi lah UMNO ni. Saya nak ajak sama-sama teman Kucai. Ubah kata, hijrah itu perubahan. Boleh tak boleh? Boleh. Hijrah itu pertukaran. Boleh tak boleh? Hijrah itu tumbangkan barisan. Boleh. Hijrah itu sokong pakatan. Boleh. Itu lah hijrah. Bila ada musim. Siang malam bangun lena sampai lena balik, kerja dia nak tumbangkan UMNO. Sebab apa nak tumbangkan UMNO? Sebab lembu pun nak tumbangkan UMNO lah ni. Saudara, dalam satu laporan Ketua Audit Negara Tan Sri Amrin Buang, dia habaq dekat ahli parlimen 3 minggu lewat. Tak pernah terjadi dalam parlimen Malaysia yang mana laporan audit dia diterbitkan, dibentangkan dalam parlimen selepas pembentangan belanjawan tahun depan. Tak pernah. Kalau ikut peraturan dia, belanjawan mesti dibentangkan selepas laporan audit dikemukakan kepada ahli-ahli parlimen. Sebelum belanjawan dibentangkan, kita minta mana laporan audit. Tahun lepas bagi dulu sebelum belanjawan. Tahun ni tak ada. Sampai 7 hari bulan Oktober, pukul 4 petang Najib tentang belanjawan tahun depan. Tak ada laporan audit. Kita pun tanya awak, jadi macam ini tak pernah berlaku. Barangkali lambat 2-3 hari boleh terima lagi. Sampai seminggu tak keluar lagi. 2 minggu tak keluar lagi. 3 minggu kami bahas tanpa ada laporan audit. Laporan audit ni dikeluarkan sebelum belanjawan kerana kita nak bandingkan apa yang hang telah capai, apa hang telah buat, apa hang nak buat tahun depan. Tapi rupa-rupanya disorok daripada pengetahuan kami. Dan Tan Sri Amrin Buang di antara lain yang YB Ustaz Kendal sebut tadi. Penyelewengan yang amat dahsyat tiap-tiap tahun kepada kementerian-kementerian dan jabatan. Penggunaan wang yang lebih daripada diperuntukkan. Malamnya, satu pun orang tak kena dakwa. Tak ada pengarah-pengarah kena dakwa, tak ada ketua-ketua jabatan kena dakwa, tak ada timbalan menteri kena dakwa, tak ada menteri kena dakwa tiap-tiap tahun.